Okay, kita akan sambung perbincangan kita. Sekarang kita belajar bab 2. Okay, untuk bab 2 ni kembangan. Kembangan ni maksudnya kita kena kembangkan, kita kena buka satu per satu. Okay, contohnya cikgu bagi contoh untuk soalan 1 ni. Ataupun kita tengok contoh di atas ni. Okay, 3 darab X, 3X. 3 darab 5, 15. Jadi, cikgu suggest cadangkan buat terus je. 7, sekejap. Okay, 7 darab 5, 7 darab M, 7M. 7 darab 6, positif sebab dia simbol dia positif dekat depan. 42. Kalau tak tahu boleh tekan kalkulator. Okay, untuk yang ni negatif 8 darab K, negatif 8K, negatif 8 darab negatif 2, positif. Sebab negatif darab negatif, positif. Positif 16. Okay, untuk nombor 3, 6J darab K, 6JK. 6J darab negatif 4, negatif 24, J kuasa 2. Sebab kalau dia tak ada simbol di depan, maksudnya dia ialah positif. Okay, untuk ini 3 darab 5, 15. MP, bila tulis, kita tulis ikut alfabet. Okay, so kita darab nombor dengan nombor lah. Nombor. Okay, nombor darab dengan nombor. Okay, lepas tu 3M darab 3M, 9M kuasa 2. Okay, untuk soalan 5. Negatif 5J darab M, negatif 5JM. Negatif 5 darab negatif 3, positif 15J. Okay, this one 9 darab 3, 9, 18, 27, 27S. 9S darab negatif 5T, negatif 9 darab 5, 45 ST. Okay, so cikgu buat cepat-cepat sebab senang nak faham. Okay, yang ni boleh tekan kalkulator. Negatif, okay, ni boleh potong sebenarnya. Bila kita buat maths ni, kita potong je. 4 dengan 12, ni 3, ni 1. 4 dengan 8 jadi 2. Kita pemudahkan. So, negatif 3 ni jadi 1 lah. Negatif 3 darab 3, negatif 9P. Negatif 3 darab 2, negatif 6Q. Itu jawapan dia. Okey, yang ni pun boleh kecilkan. 7 jadi 1, ni jadi 2, ni jadi 1. So, negatif 5 darab 2M dapat negatif 2M kuasa 2. Negatif M darab negatif N dapat positif MN. Macam tu. Okey, yang ni dia darab dia banyak sikit. Sebab dia 4 kali kita kena darab. First, K darab K. So, K kuasa 2. K darab dengan yang belakang. Negatif 5. Negatif 5K. 7 darab K. 7K. 7 darab negatif 5. Negatif 35. Lepas tu, kita pemudahkan lagi. Negatif 5 dia sama. Okay, negatif 5 ni. Yang ni K dengan K. Okay, so negatif 5 tambah 7 dapat 2K. Tolak 35. Macam tu. Ni J darab J. J kuasa 2. J darab negatif 3. Negatif 3J. Negatif 4 darab J. Negatif 4J. Negatif 4 darab negatif 3. Positif 12. J kuasa 2 tolak 7J tambah 12. Okey, negatif 4, negatif 3, negatif 4. Kalau tak tahu apa jawapan dia, boleh tekan kalkulator. Okey, ni pun sama. Uh, 6 darab 7, 42. 6 darab 6J, 36J. 5J darab 7. Sekejap, ni kena ke bawah sikit. 5J darab 7, 35J. 5J darab 6J, 30J kuasa 2. So, kita susun ikut alfabet lah cikgu nak. Susun ikut susunan. 30J kuasa 2 tambah. Itu jawapan dia. Yang ni 3Y tambah 15. Dia darab ya. Yang cikgu buat arrow ni semua kena darab. 4Y. Negatif 20Y.
Lepas tu negatif 4y kuasa 2. 3 tolak 20, negatif 17y tambah 15. Tak apa, lama-lama faham lah. Awal-awal sebab belum belajar lagi di sekolah kan. Kita apa, follow je cikgu. Darab tambah 9bk. Yang ni tolak 6bk. Tolak 18k kuasa 2. So 3b kuasa 2 tolak 18k kuasa 2. 7i 42 i kuasa 2. Sekejap cikgu akan highlight yang mana yang sama, grup yang sama tu kita boleh pemudahkan, boleh kira. Pemudahkan tu maksudnya kita boleh kira. Yang ni sebenarnya dia ada shortcut dia, tapi tak apalah. Cikgu buka. Cikgu buat satu-satu. Nak bagi faham. Okay, 4k darab 4k. Yang ni dah tahu kan, dia yang depan ni darab dengan yang belakang. So 16k kuasa 2. Okay, yang ni 5b tambah 3c. Okay, next page. Okay, yang ni ni semua tambah kan. Okay, tambah. So 5b tambah 3 tambah yang ni darab. 3 darab 6b 18b. 3 darab negatif c 3c. So b dengan b boleh tambah, dia akan jadi 23b tolak 3c tambah 3. Okay, ni pun sama. So 4k tambah 7 tolak 16k tolak 6, 12, 8, 16, 24. So dia akan jadi negatif 12k tolak 14. Sekejap. 7, 3, 16. Sekejap ya, cikgu double check again yang ni. Tolak 24, 17. Okay, yang ni darab satu-satu. 12M tambah 30MN tolak 12M tolak 21MN. Then what we have? Negatif 2. M dengan M ni cancel. Then cancel sebab 12 tolak 12 kosong. Tolak jadi 11 MN. Ni pun sama, darab negatif 15J tolak
6K. J dengan J, 6J tambah K. Yang ni kena buka macam yang tadi tu. Cikgu buka terus so 9, 18, 27. Ni cikgu tunjuk dulu, nanti Rana buat sendiri. B ni dia sama, kumpulkan dia. 36B, 24B, 25B. Negatif 85. Cikgu nak double check. Ni. Lepas tu ni. Okay. Okay, lain Arina boleh jawab Yang ni buka macam biasa. Nombor 6 ni buka macam biasa. Yang ni buka macam ni. D tambah E, D tambah E. Tolak 7 DE. Kena buka bracket dia. Ni pun kena buka bracket dia. Okay, buat slow-slow. Okay, sebab kalau cikgu buat semua, nanti cikgu yang faham. So, Arina kena buat sendiri. Cuba dulu buat, okay?